Assalamualaikum semua. Assalamualaikum subscribers Apak Channel. Oh, lama kita tak dengar ya ayat Assalamualaikum subscribers Apak Channel. Oh, lama. Asal aku punya rupa dah rupa kungfu ni. Shaolin soccer. Wata. Tapi tak apalah. Ini mungkin sebab rambut lah kan. Tapi mak aku kata, orang dari luar ni, dia bijak. Korang jangan nak cuba-cuba ngejek aku. Ya, aku tahu korang semua ada juga yang dari Sulah macam ni. Okey lah, bukan pasal tu lah aku cerita orang. Tapi sebelum tu, apa nak minta maaf lah dekat korang. Terutamanya kepada subscribers Apak Channel. Dah lama sangat Apak tak upload Apak punya cerita, Apak punya perjalanan hidup, Apak punya kisah dekat Apak punya akaun Apak Channel ni. Sebabnya Apak ni busy guys. Apak ni busy dengan lagu-lagu Apak. Apak busy dengan kumpulan baru Apak, iaitu Kapak sekarang ni nampak. Kapak, K-A-P-A-K. Bermaksud kumpulan Apak. Ramai yang ingat Kapak ni orang kata, oh ini band trash ke? Bukan. Apak tak mampu nak stres macam gitu. Apak ni orang kata, takat muzik-muzik kampung boleh lah. Rock kampung boleh lah. Kapak ni dia punya maksud dia macam dia. Kumpulan Apak. Nama pun kumpulan Apak. Jadi genre dia ni yang semua boleh masuk. Kalau korang dengar band nama Apak lu Khalifah, genre Khalifah tu tangan Apak juga yang buat. Jadi dalam Kapak ni pun akan jadi benda yang sama. Walaupun aku cuba dah nak buat benda lain pun, dia akan jadi bunyi yang sama, benda yang sama. Tapi bukan itu yang kita ceritakan. Pasal Kapak ni, sekejap lagi kita cerita. Kita bagi dia belakang sikit. Ni kita nak bercerita tentang tajuk yang korang tengok sekarang ni. Selamat tinggal Khalifah, welcome Kapak. Okeylah korang, seperti mana yang korang tahu, Apak ni dalam band lama Apak, iaitu Khalifah. Lama korang. Khalifah ni tertubuhnya pada tahun 2006. Masa tu first album kita adalah Kelahiran. Dan nama Khalifah ni pun diberi oleh Yabang. Dia yang create nama Khalifah ni. Sebelum nama Khalifah ni macam-macam nama ada. Nama itu, nama ini, nama itu, yang cucuk tang sana, cucuk tang sini, macam-macam. Jadi satu hari tu, Yabang call kata, Ri, kita dah ada nama band, iaitu Khalifah. Jadi mula-mula Apak macam, ya kelong. Macam itulah. Bila Yabang dah terangkan apa erti sebenar Khalifah, dia Apak pun bersetuju. Maka terjadilah Khalifah. Okey? Kau kena ingat point dia ni. Siapa yang mencipta nama Khalifah? Okey, nama Khalifah ni adalah datang daripada Yabang. Okey? Dan ni, Apak nak bagi tahu korang. Ramai lagi yang tak tahu yang Apak ni sudah tidak lagi bersama Khalifah. Bila Apak live dekat social media, contohnya dekat TikTok, ramai yang tanya, Apak tak buat lagu Khalifah ke? Apak tak ada show dengan Khalifah ke? Apak bila nak datang sini dengan Khalifah? Aku rasa macam, benda ni takkan tak sampai dekat korang. Sedangkan kisah Apak dengan Khalifah ni dah tersebar luas. Ada dekat page sana, ada dekat page sini, ada dekat sosial media sana, ada dekat sosial media sini. Yang Apak heran ni, kenapa korang tak tahu? Macam mana korang boleh tanya lagi? Ke korang buat-buat tak tahu? Sebab sekarang ni ada juga yang cuba memprovokasi. Ada yang cuba provok Apak dengan Khalifah. Ada yang kata Apak keluar Khalifah ni sebab bergaduh. Jangan kau. Itu berdosa tu korang. Suka hati korang kata kami ni bergaduh. Aku tak bergaduh dengan Khalifah korang. Kau tak percaya, boleh tanya brother Apak Yabang tu, iaitu ketua kumpulan Khalifah sekarang. Kau boleh tanya dia. Apak tak bergaduh dengan dia. Ada yang kata lagi Apak ni tamak. Tamak salah mana pula? Ya Allah, ya Tuhanku. Mungkin sebab Apak biasa pergi show, kadang-kadang ada event panggil Apak seorang. Okey, jangan salah faham korang ya. Kalau kau tengok Apak pergi show seorang-seorang tu, Apak sebenarnya lebih bawa lagu sendiri. Contohnya macam lagu Diam Ini Orang, Abang Lori, lagu cover Bunga Larangan, lepas tu lagu apa lagi? Banyak lagi lah yang Apak buat lagu sendiri-sendiri punya ya. Dan sebenarnya untuk Apak menyanyi sendiri ni, benda ni dah dapat lesen daripada Yabang ketika itu. Dan Yabang pun dia tak pernah marah Apak untuk Apak pergi show sendiri. Kalau orang kata macam gini, Long ni hari-hari pergi sendiri, dia akan cakap macam ni, jangan, itu rezeki dia. Sebab aku tahulah, aku kenal sangat Yabang ni macam mana. Dia bukan orang yang macam tu korang. Dia orang yang sangat memahami. Dengan aku punya anak ramai, jadi Yabang ni dia orang yang memahami. Jadi dia bagi lesen. Dia kata, Ri, kalau kau ada show, kau pergilah, kata dia. Tapi masih lagi kata Apak tamak lah, itulah, inilah, come on lah. Janganlah
korang cuba memprovokasi orang. Tak, aku tak macam tu. Sebenarnya orang kata perpisahan aku dengan Khalifah ni mungkin kami punya jalan dah tak sehaluan. Macam kau tengoklah lagu-lagu aku ni lagu-lagu biasa je korang, lagu-lagu kampung, rock kampung je. Macam Yabang sekarang ni, apa yang kita tengok sekarang, lagu-lagu dia semakin matang, semakin ekstrim. Apa tak mampu nak jadi macam gitu. Kami punya laluan ni dah tak sama. Jadi Yabang pun, masa tu Yabang pun keluar pada Khalifah. Dan Apak pun teruskan dengan Khalifah ketika itu. Masa Apak dengan Khalifah ni korang masa Yabang keluar Khalifah tu, aku sebenarnya rasa macam ya Allah, siapalah yang nak drive dengan Khalifah ni? Siapa yang nak menyanyi dengan Khalifah ni? Sebab tak semua orang boleh jadi penyanyi dalam Khalifah. Sebab apa? Sebab Yabang dia dah create benda tu. Orang kata dah jadi signature Oh, cakap mutih. Dah jadi dia punya trademark dalam Khalifah. Dengan suara tinggi, dengan yang beralun-alun. Tak. Semua orang yang Apak jumpa. Bukan kita tak semua orang. Aku tak jumpa lagi dah. Kecuali Yabang seorang. Masa dalam Khalifah masa tu lepas pada Yabang keluar, Apak terpaksa drive Khalifah ni. Pihak daripada syarikat rakaman Apak, MVM, dia bagi cadangan untuk Apak kolaborasi dengan satu penyanyi baru iaitu Faizal Ahmad. Bila Khalifah dah mula dengan Faizal Ahmad, ramai yang kata, "Pak, boleh tarik dia ni bla 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 bla." Ya, budak tu bagus, Faizal Ahmad ni bagus. Bagi Apak dia bagus. Cuma dia belum sampai tahap macam Yabang. Maksudnya yelah, Khalifah, kau tahulah kan lagu-lagu Khalifah tinggi dah lah, tinggi. Lepas tu ada berlalu-lalu benda-benda macam tu. Benda macam tu tak ada dekat Faizal Ahmad. Suara Faizal Ahmad tu memang Apak puji, memang best, memang padu. Lepas tu kami cuba lagi menggali, mencari penyanyi-penyanyi sesuai. Jadi terjumpa pula dengan si Damak. Dengan Damak ni pula korang, suara dia, kalau kau biasa dengar lah kan, suara dia memang agak garau lah. Oh, dia monster. Dia monster. Cuma Damak dia tak boleh carry Yabang punya lenggok. Lenggok Yabang tak ada siapa boleh follow. Termasuklah Pak Haji ni kawan. Aku memang takkan boleh nak follow Yabang sebab Yabang ni antara penyanyi ini pendapat aku lah ya. Yabang ni adalah penyanyi yang bagi aku dia sangat unik, dia sangat steady. Susahlah nak jumpa penyanyi macam gitu. Setakat suara tinggi. Wah, itu banyak korang. Ini dah tinggi. Dia boleh beralur-alur lagi. Dia boleh bergasidah. Nah, itu benda tu, itu barang memang sangat mahal kan kawan. Benda tu ada pada Yabang seorang saja. Jadi dekat Damak ni tak ada. Damak ni cuma ada. Dia boleh sergah orang ni. Jadi bila dah jumpa Damak, Khalifah adalah dipanggil beberapa show ketika itu di Sarawak, di Sabah, bla bla bla. Ada jugalah. Lepas tu feedback yang Apak terima daripada netizen ni katanya Damak tak boleh nyanyi dalam Khalifah. Damak macam ni bla. Ramai yang condemn Damak ketika tu. Damak pun baca dia sedih orang. Korang pun janganlah membantai dia macam tu, kesian dia. Aku tengok dia seorang. Aku tengok dia kelakar tu. Kan dia baca seorang duduk ujung dia baca. Lepas tu dia tanya aku, "Pak, apa salah saya, Pak? Kenapa orang semua menghentam saya? Kenapa orang semua mengondem saya?" Aku cakap kat dia, "Damak, kau kena faham. Bila kau duduk dalam Khalifah ni, ini Khalifah ni orang tahu satu band yang rock, yang bersuara tinggi. Lepas tu dia ada alun-alun dia. Dia ada beralunan, dia ada gasidah. Jadi kau tak mampu, Damak. Tapi okey lah Damak. Sekurang-kurangnya kau jadi diri sendiri. Kau tidak dibayangi dengan Yabang ketika itu." Jadi Damak pun kata, "Sebenarnya saya ni memang minat kat Abang Yabang." "Ya, aku tahu kau minat kat Yabang." Lepas tu dia kata, "Saya nak jadi macam Abang Yabang, saya tak mampu." Kan aku dah kata tadi, kau jadi diri sendiri je. Yabang tu dia satu. Dia ni satu je. Jadi Damak ni, dia cuba lagi lah. Dia cuba praktis, dia cuba beralun-alun. Tak boleh kan. Damak kalau dia beralun-alun, jahanam jadi dia. Jadi kata Damak, kau jangan beralun-alun Damak. Buruk rupanya. Apak pun terpaksa cari lagi, kau tahu tak? Apak terpaksa, ini perjalanan ni orang kata panjang. Aku mencari lagi. Apak tengok dekat sini, apak tengok dekat situ. Lagi satu, kita ni kan sekarang ni kan zaman semakin canggih kan. Kita boleh tengok di hujung jari. Apak tengok juga dekat Facebook, dekat Instagram, dekat YouTube, dekat TikTok dan sebagainya. Apak tak jumpa orang yang macam Yabang. Aku pun rasa macam, ya Allah, macam mana aku nak carry Khalifah ni susahnya. Sebab dalam Khalifah ni Yabang dia dah create vokal macam gitu. Setakat permainan, setakat arrangement genre tu, konsep tu tak ada masalah. Sebab dah memang terang-terang dalam Khalifah, konsep tu yang kau dengar Cikgu Ayu, Dewi Kamala,
Ni hauma, Assalamualaikum Ustazah, hampir mana sebagainya. Itu apa punya konsep. Maksudnya ramuan daripada apa yang mengolah benda tu, apa yang mendesainkan benda tu. Jadi, itu apa tak kisah. Tapi soal vokal itu yang apa kisahkan. Jadi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, apa tak jumpa lagi siapa penyanyi sesuai untuk Khalifah. Jadi apa pun adalah tulis dekat apa panggil trade yang apa? Trade. Aku tak reti nak sebut macam mana. Maklumlah, orang tak sekolah jangan marah ya. Trade, rekod trade. Apa ada tulis dekat satu trade tau. Dia punya bunyi dia macam ni lah. Ataupun korang boleh tengok dekat situ nanti Jadi bila apa cari tak jumpa bla 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 bla, orang suruh aku jadi penyanyi Khalifah. Memang taklah korang. Ada kata, Pak, dalam Khalifah ni apa je lah nyanyi, tak payah panggil damak, tak payah pakai orang tu. Kita orang nak apa je kata. Oh tak, no. Aku tak pernah rasa diri aku ni sebagai penyanyi. Kau ingat nak ganti tempat Yabang tu senang ke? Susah dik, tak kena gaya, kena buri orang je. Jadi apa tak berani nak ambil benda tu, tak berani ambil risiko tau nak jadi penyanyi Khalifah. Dah lagu. Bukan aku hanya gitaris cabuk, dan kalau setakat menyanyi cabuk seorang-seorang dia milik orang abang lori tu boleh lah. Jadi penyanyi Khalifah tanggungjawab dia besar kau. Dah. Jadi apa pun terfikirlah korang. Kalau macam ni susah ni. Macam ni gaya memang susah. Aku kena rehatkan Khalifah. Selagi aku tak jumpa penyanyi yang sesuai, memang aku takkan jalankan Khalifah ni. Sebab apa sayang nama Khalifah tu korang. Aku tak nak lah nama tu jadi ejekan orang. Khalifah ni penyanyi macam ni tak nak suara. Aku sayang nama Khalifah tu. Jadi apa terpaksa restkan dulu Khalifah ni. Apa cari lagi. Tak jumpa korang. Dah memang ditakdirkan, dah memang ditentukan nama Khalifah ni hanya Yabang seorang je. Bila apa tulis kat trade tu kan, apa kata buat masa ni, lebih kurang macam tu lah. Apa terpaksa merehatkan Khalifah buat sementara waktu selagi tak jumpa penyanyi sesuai. Macam tu lah. Dan apa bersedia untuk memberi nama Khalifah ni kepada tuan yang empunyai nama, iaitu Yabang. Lagi baik nama Khalifah ni sampai dekat Yabang daripada nama Khalifah ni jadi bahan ejekan orang, jadi bahan kutukan orang, jadi bahan duk mengata-ngata orang. Jadi apa pun post lah dekat tweet tu. Ada pula satu sosial media, satu sokmed yang besar lah, apa tak mau sebut lah nama dia. Jadi dia ambil cerita apa ni, dia keluar, kata apa sudah tidak lagi bersama Khalifah. Lebih kurang macam tu lah. Sekejap aku tak buat kenyataan rasmi lagi ni, tapi dia dah keluarkan benda tu. Aku rasa macam subhanallah, kau dah keluarkan benda ni tanpa rasmi lah. Sepatutnya lain lah kalau apa kata hari ni saya Harry Khalifah bla 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 menyatakan yang saya sudah tidak lagi bersama. Itu bagi aku itu rasmi lah kan. Tapi apa baru post macam tu yang nak rehatkan Khalifah. Selagi tak jumpa penyanyi sesuai untuk Khalifah, apa akan rehatkan Khalifah, dan apa bersedia bagi nama ni dekat Yabang. Belum apa-apa lagi dia orang dah keluarkan macam tu. Aku rasa macam jadi dia orang yang keluarkan cerita ni. Tapi tak apalah, apa redha je. Dan apa dengar cerita Yabang pun dah mula terima nama Khalifah ni. Jadi kat situ apa dah mula rasa macam okey lah, alhamdulillah lah. Bila Yabang dah mula terima Khalifah ni, apa rasa lega lah. Sebab orang kata Khalifah ni dah berbalik kepada tuan yang asal, iaitu Yabang. Dia dah duduk kat tempat yang betul. Aku rasa macam lega. Sedih korang. Sedih tetap sedih. Gila kau. Khalifah tu band yang mengangkat APAK. Takkan aku nak Yabang ambil kita dah bebas. Tak. Sedih korang. Bila aku tahu Yabang dia dah terima Khalifah, dia dah set up Khalifah, jadi aku pun reda. Dalam masa sama apa pun bersyukur sebab Khalifah dah balik kepada tuan asal dia. Dan aku rasa Khalifah lepas ni dah tak ada jadi bahan ejekan orang lagi dah. Biarlah Yabang tu yang pegang nama Khalifah tu korang. Walaupun dia seorang ke, tapi aku rasa dia lagi, orang kata lagi layak untuk pegang nama Khalifah ni. Kalau aku pegang tak guna. Tak ngam. Sebab aku ni lara. Orang kata aku ni biol. Mana boleh. Apa ni biol. So tak ngam. Biarlah Yabang yang pegang. Dengan pada itu, apa pun fokuslah kepada Kapak. Iaitu ni dia. KAPAK. Yang berbunyi kumpulan apa. Sekarang ni aku nak tanya korang. Kalau apa nak cerita pasal Kapak, kau nak dengar lagi ke tidak? Ataupun sampai sini je? Ke macam mana? Terima kasih yang tak terhingga jugalah kepada Moy dengan Dino, sebab diorang nak ikut apa untuk bekerjasama dalam industri muzik tanah air ni. Mereka berdua nak berkarya bersama apa. Terima kasih Moy, terima kasih Dino. Justin korang memang
Aku tak tahulah nak balas, aku tak tahu nak balas macam mana jasa korang ni. Dan terima kasih kepada dua adinda ku, iaitu Damak dengan Amy. Kehadiran korang dalam kapak ni membuatkan Apak ni lagi macam bebas berkarya, macam-macam lah. Terima kasih lah korang. Korang memang best. Jadi sekarang ni cerita Khalifah dah selesai. Okey, jadi apa harap korang jelas je tentang Apak sudah tidak lagi bersama Khalifah. Dan aku harap sangat korang jangan lupakan Khalifah. Teruskan support Khalifah, guys. Konsep Khalifah yang macam mana sekarang ni aku tak tahu lah. Mungkin aku rasa Khalifah akan lebih matang. Konsep Khalifah tu mungkin lebih matang. Mungkin dah tidak lagi macam Dewi Kamala ke, Cikgu Ayu ke, Ang Primana ke. Tak. Aku rasa konsep diorang ni mungkin lebih matang. Mungkin kita tak tahulah. Tapi dalam kapak dah tentulah. Kalau dekat Khalifah pun aku yang punya ramuan, resepi, dia punya arrangement, bla bla bla, dah tentu dalam kapak ni aku akan buat benda sama. Sebabnya dah memang tangan ni yang buat. Tangan ni jugalah yang buat dekat band baru. Contohnya macam kedai makan lah korang. Kalau kita pergi kat satu kedai makan tu kan, korang suka dengan tukang masak tu kan, masak. Tiba-tiba satu hari tu korang rasa apa masakan lain lah. Tanya tuan kedai, asal lain? Oh, tukang tukang masak kita dah pindah kat sana. Jadi kita pun nak rasa masakan sama, kita pergi kedai depan. Kita pun, ni dia. Jadi macam tu lah. Ramuan dia ada dekat seseorang. Konsep genre ramuan tu semua dekat tangan ni lah. Tangan ni lah korang. Yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kau. Jadi sekarang ni Apak dah mula fokus dengan kapak. Alhamdulillah. Walaupun kapak ni orang kata satu jenama baru, satu brand yang baru, rasa macam terharu juga sebab ramai yang support kapak sekarang ni. Kalau untuk page baru, kapak dah ada dekat 8,000 lebih followers lah. Tu page baru lah. Jadi sekarang ni guys, dalam kapak ni pula kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal macam mana wujudnya kapak, boleh? Kita cerita macam mana wujudnya kapak. Nak dengar? Tunggu di episod seterusnya. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nanti. Bye.